Hak mulut baca Quran ni lah. Lepas-lepas baca Quran duk cerita pasal orang. Tu guru saya kata, buat amal boleh, simpan amal susah. Ramai orang boleh buat amal. Pergi sedekah merata. Habis sedekah pergi tayang kat orang. Kami sedekah lah. Hampa bila lagi? Nabi habaq dah kat kita. Tangan kanan tu kalau bagi, tangan kiri tak tahu. Mereka yang buat baik tunjuk kat orang. Habis bagi tunjuk. Alasan kita apa? Supaya orang lain ikut. Kita orang bijak. Kita orang pandai memberi alasan sampai satu masa apa kata Tuhan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam dunia ni tak apalah, katalah. Anak kalih kok mana, anak balas kok mana, hang buatlah. Tapi sampai satu masa, mulut hang kami tutup kata Tuhan. Hak yang cakap tangan, hak cakap kaki, hak cakap semua anggota kita. Apa yang kita buat hablum minallah adalah buah dia hablum minan nas. Ini kata Syekh kami. Hang nak tengok semayang hang terima, hang nak tengok puasa hang terima, hang nak tengok Quran hang terima, hang tengok akhlak hang. Kuat hang semayang, banyak hang puasa, banyak hang khatam Quran. Buah dia duduk tang mana? Buah dia duduk di akhlak. Dia paling kaya sekali. Tapi kita tak harap kepada zat yang maha kaya. Kita duk harap dengan orang kaya. Orang kaya tinggalkan kita, kita takut jaga orang kaya. Tuhan yang maha kaya tak takut, tak mau jaga Tuhan yang maha kaya. Hubungan kita dengan Tuhan, syariat dia kita tak mau jaga. Saya semayang Ustaz, betul semayang. Saya baca Quran Ustaz, mengaji kelas Quran hari Sabtu, hari Ahad. Hak mulut baca Quran ni, hak mulut hak maki orang.